Assalamualaikum. Hai, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar semua? Okey, saya mendoakan agar anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan ceria-ceria selalu. Okey, di samping tugas harian di pejabat maupun peranan kita dalam keluarga, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya akan kongsikan satu tajuk yang saya rasa setiap orang pun menghadapinya. Iaitu apa nak buat bila kita hilang semangat. So kita ni tuan-tuan dan puan-puan sebagai manusia biasa sudah tentu ada mengalami keadaan hilang semangat ni, kan? Kadang-kadang tak tentu masa, kadang-kadang setiap hari. Kadang-kadang kita ni tengah semangat syok-syok buat kerja, tiba-tiba ada sesuatu trigger point, ada sesuatu keadaan yang menyebabkan hilang semangat kita. So kita nak tengok hari ni kenapa kita boleh jadi hilang semangat ni dan macam mana nak buat. So tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang dia macam-macam keadaan ataupun punca penyebab yang menyebabkan kita hilang semangat ni. So saya tak katalah semua kita akan menghadapi punca yang sama, tidak, terutama kepada orang yang kita yang bekerja di pejabat ni, kan. Banyak situasi atau punca menyebabkan kita hilang semangat. Sebagai contoh, terlalu banyak checklist kerja kita pada satu hari tu menyebabkan kita tak tahu nak start yang mana satu. Lepas tu dah buat satu kerja, ada lagi, banyak lagi. Sampaikan waktu balik pun, dah tiba waktu balik pun masih banyak lagi kerja kita yang belum settle. Itu juga mungkin boleh menjadikan kita hilang semangat pada keesokan harinya. Bila kita rasa macam kerja semalam pun tak settle lagi, hari ni ada lagi kerja baru yang aku nak kena buat ni, macam mana ni, kan? Jadi burnout ini boleh menjadikan kita hilang semangat juga. Mungkin juga faktor lain, di pejabat mungkin juga faktor lain. Bila kita dikelilingi oleh kawan-kawan, rakan-rakan yang toksik, yang kurang memberi moral support kepada kita ataupun sukar untuk mendapat kerjasama. Tambah pula kalau di pejabat tu interaksi kita, orang kata dengan orang di pejabat itu sangat terbatas dan sebagainya, jadi kita rasa tak seronok untuk bekerja, kita rasa tak seronok untuk melakukan tugas kita pada hari-hari tersebut. So sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, banyaklah punca kenapa kita jadi hilang semangat ni, kan. Selain pada tu, mungkin bagi orang yang sedang menghadapi penyakit fizikal contohnya, kan. Mungkin juga itu menjadi halangan kepada seseorang untuk buat kerja dengan lebih efisien. Sebab bila sakit kena dapatkan treatment doktor, dah kena MC, dah kena cuti dan sebagainya. Sebab kesihatan lebih penting, kan. Kita perlu menjaga kesihatan kita untuk membolehkan kita bekerja. Tapi ada setengah orang yang merasakan penyakit itu sebagai satu halangan. Itu juga menjadikan dia kurang semangat untuk bekerja pada keesokan harinya. Mulalah fikiran-fikiran negatif tu datang dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Itu sebahagian daripada punca yang menyebabkan kita hilang semangat. Sebenarnya banyak lagi, tuan-tuan dan puan-puan. So hari ni saya nak kongsikan macam mana kita nak menghadapi keadaan hilang semangat ni. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, bila tuan-tuan dan puan-puan rasa macam tak ada semangat je pada hari tersebut, kan, ni badan dah ada dekat office ni, fizikal dah berada di office, tapi emosi, mental kita rasa macam lemah je, rasa macam tak bersemangat nak meneruskan apa yang kita patut buat pada hari itu, kan, rutin-rutin kerja kita. So pertama sekali yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh lakukan adalah take a break. Berhenti seketika. Mungkin juga berhenti tu maksudnya pergi bercuti ke, kan, ataupun kadang-kadang bukannya pergi bercutian kat mana-mana pun, tapi kita just ambil cuti dan berehat di rumah, just untuk merehatkan emosi kita dan mental kita supaya kita boleh berfungsi semula dengan baik, kan. So berilah diri tu ruang untuk berehat. Bukan terus paksa diri untuk buat kerja. Kadang-kadang otak kita, emosi kita pun boleh jadi jam, tuan-tuan dan perempuan, kan. Bukannya jalan raya je jam, kita pun boleh jam sebagai manusia, tuan-tuan dan perempuan, sebab kita bukan robot. Sebab kita menguruskan kehidupan kita sendiri, bukannya diprogramkan macam robot tu, kan. Jadi yang pertama tadi apa? Berhentilah seketika, just take a break. So dalam tuan-tuan dan perempuan take a break tu, yang kedua, kenal pasti punca. Kenapa aku jadi hilang semangat ni? Cari punca, cari penyebab kenapa aku jadi hilang semangat ni.
Kan. So rawatlah punca tersebut, kan. Lepas tu seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, mulakan dengan langkah kecil. Okey, jangan tunggu semangat tu datang semula. Mungkin seminggu, mungkin sebulan, lambat dah pula kan. Lama lah pula nak kena cuti nanti, masalah juga. Jadi mulakan dengan langkah kecil. Jangan tunggu semangat datang dulu baru nak mula nak berubah dan sebagainya. Lepas dah kenal pasti punca tu, okey, tuan-tuan dan puan-puan, just relax, okey, rawat punca tersebut, okey. Kemudian sentiasa fikirkan yang positif saja dengan apa yang hari-hari yang mendatang. Okey, sebagai contoh, kalau misal kata punca yang menyebabkan hilang semangat tu adalah kerja checklist tuan-tuan dan puan-puan yang terlalu banyak. Okey, yang terlalu banyak sampaikan tak tahu nak start ni macam mana. Kan. Okay, cuba buat SWOT analysis, kan. Cuba buat SWOT analysis yang mana yang sangat urgent dan important, yang perlu difokuskan dahulu, yang perlu diselesaikan dahulu. Kadang-kadang ada juga orang cakap dengan saya, puan, saya ni ada banyak kerja urgent dan important. Okey, kadang-kadang ada 2-3 dalam checklist saya, semuanya urgent dan important. Macam mana saya nak start ni? Mana yang saya perlu start dulu dalam banyak-banyak tu? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, caranya dalam 2-3 perkara urgent important tu, letakkan letakkan tahap. Okey, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Yang mana satu yang nak kena start dulu? Macam tu kan. Kita yang buat dia, tuan-tuan dan puan-puan. Kita yang buat dia. Jadi terpulang kepada kita lah macam mana kita nak susun, kan. So tuan-tuan dan puan-puan, mulakan dengan langkah kecil, okey, untuk solve the problem. Okey. Kemudian jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, carilah juga sokongan, carilah moral support. Kadang-kadang kita pun confused, aku nak share dengan siapa. Tapi di keliling kita ni sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada keluarga, kita ada kawan-kawan. Okey, paling baik kita ada pakar, pakar psikologi, kaunselor yang tuan-tuan dan puan-puan boleh jumpa untuk mendapatkan rawatan emosi dipanggil, dan kalau kita sebagai orang Muslim, kan, bila kita dalam keadaan macam bercelaru dan sebagainya ni, kan, tak ada semangat, okey, hilang punca dan sebagainya, dekatkan diri kita dengan Allah. Okey, sesimpel dengan berzikir, tuan-tuan dan puan-puan, kan. Apatah lagi lah solat 5 waktu, kan. Kita zikir, kita sendiri berzikir dan mendengar zikir dan sebagainya, kan. Dekatkan diri dengan Allah, kan, sebab ia dapat memulihkan emosi dan memberikan ketenangan kepada kita, insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, dalam keadaan kita hilang semangat dan sebagainya ni, kita perlu mendapatkan cara untuk menyelesaikan. Kita perlu mendapatkan cara ataupun berjumpa pakar untuk mendapatkan rawatan emosi, okey, rawatan mental dan sebagainya. Bukannya menghukum diri kita, okey, bukannya menyalahkan diri kita. Okey, hilang semangat ni, tuan-tuan dan puan-puan, bukan bermakna kita gagal, tapi tandanya adalah untuk kita reset semula diri kita, kita reset semula emosi kita, mental kita. Kalau di pejabat, tuan-tuan dan puan-puan perasan tak, kadang-kadang setiap hujung tahun atau awal tahun berikutnya, kan, pejabat kita selalu buat buat bengkel retreat lah dan sebagainya, retreat dan team building lah, kan. Itu pejabat, tuan-tuan dan puan-puan. Why not kita buat untuk diri kita sendiri, kan? Tapi retreat untuk diri kita sendiri tak perlu tunggu hujung tahun, tak perlu tunggu awal tahun, tuan-tuan dan puan-puan. Macam inilah bila kita rasa macam hilang semangat, okey, hilang motivasi dan sebagainya, why not kita take a break, minta cuti sehari 2, kan, okey, retreat balik emosi kita, retreat balik fikiran kita, retreat balik fizikal kita, tuan-tuan dan puan-puan. Begitulah caranya, ya. Okey, so ingat tuan-tuan dan puan-puan, hilang semangat bukan tanda kita lemah, okey, tapi isyarat untuk kita just take a break, okey, self love, okey, jangan zalimi diri kita, ya, dan fikirkan satu persatu perkara yang boleh memberikan ketenangan kepada diri kita, dan selesaikanlah masalah ataupun isu yang tuan-tuan dan puan-puan hadapi yang menyebabkan hilang semangat itu satu persatu. Okey, so dapat sesuatu daripada pengurusan saya pada hari ini, insya-Allah saya mendoakan agar tuan-tuan dan puan-puan mendapat manfaat, okey, daripada perkongsian saya. Semoga ia menjadi panduan dalam kehidupan kita sehari-harian, insya-Allah. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan, itu saja perkongsian saya pada hari ini. Insya-Allah kita bertemu lagi esok dalam dengan tajuk yang lebih menarik lagi sebagai panduan motivasi untuk diri kita setiap hari, insya-Allah. So itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.